Tengkorak kristal purba ini katanya ada kuasa supernatural. Betul ke? Tahun 1924, seorang penjelajah British jumpa benda pelik ni dalam runtuhan Maya. Diperbuat daripada kristal kuarza tulen. Tapi macam mana orang zaman dulu buat benda ni? Saintis kata nak buat tengkorak ni perlukan teknologi laser moden. Mustahil untuk zaman purba. Legenda Maya kata tengkorak ni ada 13 buah. Bila semua bersatu, rahsia alam akan terbuka. Ada yang kata, bila pandang lama-lama, boleh nampak masa depan. Berani cuba? Pakar kata ia diperbuat pada tahun 1800-an. Tapi kenapa ia sempurna sangat? Sampai hari ni, tiada siapa tahu siapa sebenarnya yang buat tengkorak misteri ni. Teknologi alien, tamadun hilang? Atau sekadar satu penipuan genius? Korang rasa apa? Misteri Crystal Skull masih belum terjawab. Komen pendapat korang. Korang percaya ke tidak?